Okey, kita akan menggunakan 3 tepung ya. Untuk bakwan udang ni kita ada 3 tepung. Tepung beras lagi banyak, ada tepung gandum dan ada tepung ubi. Kita tak menggunakan telur. Faham? Okey. Okey, daun limau purut korang boleh tukar kepada daun kari. Black pepper yang powder. Kita masukkan ketumbar powder. Korang ketumbar kena banyak ya. Kalau nak sedap, ketumbar kena banyak. Kalau korang tak ada ketumbar powder, korang boleh tumbuk bawang putih bersama biji ketumbar. Okey? Cukup rasa. Udang ni cantik potong bahagian kepala dan potong bahagian ekor dia. Ya. Masuk daun bawang yang banyak. Okay, so dia punya adunan macam ni lah. Sedikit cair. Ya, dia punya adunan sedikit cair. Rangup-rangupnya. Dalam dia hanya ada udang dan daun bawang sahaja yang membuat rangup sebab kita gabungkan ketiga tepung. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Makan dengan apa? Makan dengan cili sos, sambal kicap. Makan macam ni je pun dah sedap. Bismillah. Udang dia banyak ya. Terbaik.